Pernah tak korang terfikir yang korang dah bekerja banyak sangat tapi tak ke mana pun? Korang dah kerja keras macam-macam tapi akhirnya kat situ juga tempat korang. Masih struggle, masih mencuba-cuba, tak tahu hingga kan korang rasa macam confused dengan apa yang korang buat. Lepas tu bila dah macam tu, mulalah korang macam cubalah cari penyelesaian. Tengok video-video yang motivasi ke, pergi kedai buku, beli buku-buku motivasi ke, cara nak kaya ke, cara nak berjaya ke. Carilah belajar pelaburan lah, pelaburan emas lah, pelaburan hartanah lah. Kau baca-baca, kau pun bersemangat lepas baca tu. So bila semangat, kau pun bangkit semula, bertungku lumus. Lepas tu, lepas beberapa minggu, beberapa bulan tu, kau give up semula. Lepas tu dia bangkit semula, lepas tu give up semula. Bangkit semula, give up semula. Benda ni circle yang berpusing-pusing sehingga kan kadang-kadang kau pening tentang benda ni. Bukan setakat pening, dia jadikan satu persoalan kat minda kau. Kau tanya pada minda kau, kau cakap kenapa susah sangat nak berjaya. Jawapan dia bukan sebab kau kurang disiplin, tapi kau hanya ada effort tapi tak ada sistem. Inilah membezakan orang yang berjaya dan orang yang kurang sikit berjaya. Dia fikir orang berjaya ni hanya perlukan effort setiap hari. Apa beza effort dan juga sistem? Kalau cerita tentang effort, dia adalah benda yang repetition, yang kau usahakan, yang kau perlu buat every single day. Dan dia perlulah benda yang baru, benda yang fresh. Tapi kan kalau cerita tentang sistem, dia tak sama macam effort yang kau buat. Bukan hanya untuk kau buat untuk dapatkan hasil saja, tetapi dia lebih kepada kau setkan satu benda. Sistem lah, tu disebutkan sistem, yang mana hasilkan satu result yang kau set, sama ada kau suka atau tak suka. Itulah sistem. Jadi kepada korang yang nak tahu bagaimana cara nak bina sistem ni dengan betul, kau wajib tonton video ni sampai habis. Fokus betul-betul 5 minit terakhir video ni. So aku nak tanya kau, apa beza goal dan juga sistem? Goal dan juga sistem. Goal ni apabila kau faham tentang sesuatu perkara yang kau nak jadi something. Goal, kau kena daripada gerak daripada A kau pergi B. Kau buat kerja, sesuatu kerja untuk capai result yang kau nak, goal kau nak ni. Ini adalah goal. Jadi adakah goal ni bermasalah? Dia bukan masalah. Cuma dari segi asas dia, fundamental dia ada masalah. Sebab kalau kau sekadar hanya ada goal, kau tak boleh sustain ataupun consistently bergerak. Senang cakap macam ni lah, goal dan juga sistem ni beza dia. Goal ni kau dapat dengan tak dapat. Kau cari sesuatu ni nak capai goal, boleh jadi dapat dengan tak dapat perkataan dia untuk goal. Tapi sistem kan, dia bukan dapat tak dapat. Dia cerita pasal follow tak follow. Dia benda yang sangat macam simple, relax, santai bila kita cakap tentang sistem. Sebab tu ramai orang kejar goal, sebab dia nak extravaganza. Dia nak sesuatu yang boom, dia nak sesuatu yang bombastik, dia nak sesuatu yang cepat, dia nak sesuatu yang betul-betul berjaya, nampak macam gempak kan. Sebab tu dia kejar goal. Sedangkan yang sebenarnya real punya, yang buat kau long term punya, dan graf kenaikan kau tu bukan naik turun macam, dia macam slow and steady. Dia naik, kalau turun sikit turun sikit tapi dia naik itu goal. So goal ni berkaitan tentang follow dengan tak follow. Jadi kalau macam tu, apa maksud sistem? Maksud sistem yang sebenarnya lebih spesifik, dia adalah set satu habit yang spesifik pada waktu yang spesifik, dibuat pada sesi-sesi tertentu dan spesifik, tanpa memerlukan new decision. Itulah maksud sistem. Dia semuanya spesifik. Maknanya contohlah, kita nak jadi kurus. Kalau saya nak jadi kurus, saya kalau pilih goal, saya akan cakap saya nak kurus je. Saya akan pompang-pompang saya nak kurus saja. Satu saja. Tapi kalau kita ada sistem, kita akan cakap saya nak kurus pada tahun 2026 bulan 12, dengan cara setiap hari pukul 2 petang sampai pukul 3 petang ni, 1 jam ni, saya akan berjogging dan workout di lokasi tempat ni, kat tempat gym ni, dekat sini, every single day. Dan juga pemakanan saya hanyalah makan
perkara-perkara tersebut dalam masa 1 jam. Contoh, dia spesifik, sangat deep. Walaupun nampak dia simple ataupun dia small habit, tapi itulah yang akan mengubah kehidupan orang itu secara besar. Yang ini mungkin ramai terlepas pandang ataupun dia tak perasan. Jadi mesti ramai orang tanya, jadi macam mana nak bina satu sistem yang buatkan kita consistently buat benda ni? Nombor 1 yang kita kena ada adalah anchor habit. Anchor habit ni perkara yang tadilah kita setkan habit-habit tu, di mana kita dah set dia macam ni, pukul berapa, spesifik. Dan anchor habit ni disebut anchor habit sebab apa? Dia adalah no negotiation. Tak ada negotiation lagi. Buat. Tak kira apa jadi, kau kena buat juga. No negotiation. Bukan sebab kau ada energi, kau ada motivasi baru kau buat. Tapi anchor habit ni dia adalah kewajipan ataupun kena juga buat. Walaupun kau tak ada energi, walaupun kau tak ada motivasi ketika tu. Sebab apa penting anchor habit ni? Dia membantu kau daripada new habit nak jadi existing habit, kebiasaan. So kena ada anchor habit. Anchor habit ni yang push kau. Makna kata kau kena paksa diri kau untuk ada benda ni. Kesilapan ramai orang dia bergantung pada motivation, bergantung pada energy, bergantung pada mood. Tetapi bila kau wujudkan anchor habit dalam diri kau, tak payah banyak, 1 ataupun 2 dah cukup, ataupun 3 kau cukupkan. Kau carilah benda ni, kau buatlah semua tu, 3 tu secara consistently dengan adanya anchor habit. Dan kau tengok result dia. Masalah ramai orang kat luar sana, dia nak buat semua benda. Dia nak buat semua benda dengan cepat, dengan banyak, semua nak buat. Jadi dalam satu hari dia buat dalam kurang 100 aktiviti lah. Tak pun 10 lah, 80 aktiviti ke 20 aktiviti. Sedangkan satu hari kalau kau fokus betul-betul, kau hanya buat 1 atau 2 aktiviti yang betul-betul menjadi. Jadilah nombor 2, cara macam mana nak bina sistem dan konsisten. Nombor 2, gunakan rule 80-20, Pareto Law. Yang mana Pareto Law ni berkait rapat dengan time structure. Kau susun, kau clear tentang time structure kau. Makna kata kalau kau dah buat 20% masa pukul 8 sampai pukul 11, lepas pukul 8-11 tu kau dah relax. Kau tak payah buat the whole day. Sebab bila kau buat 20%, kau khususkan the right work at the right time, kau akan nampak hasil dia. Kalau kau balun daripada pagi sampai malam, kau buat benda 80%, besar sangat percentage yang kau usahakan dia, kau akan nampak hasil dia sikit. Sebab kau penat, kau drain. Faham tak? So belajar sikit sebanyak tentang Pareto Law 80-20 principle ni, untuk kau faham tentang perkara ni. Dan yang ketiga, last kali kau kena faham tentang reset mechanism. Reset, kau kena reset, kau kena faham. Bila kau dah buat ni, kau tengah reset kepala kau. Kau kena faham dan terima, redha yang kau tengah reset benda ni. So dia akan membantu. Daripada 3 cara ni, dia akan bantu kau untuk kau bina sistem dan consistently. Inilah 3 dia. Jadi kepada anda kat luar sana yang nak ubah diri anda, saya nak cadangkan ataupun bagi anda task untuk anda buat. Pilih 2 ataupun 1 lah, 1 anchor habit yang anda betul-betul nak buat, yang anda boleh setkan kat dia specific time, specific habit, yang boleh no negotiation. Tak ada negosiasi lagi. Tak boleh nak nego-nego lagi. Benda ni kau akan buat. Tu nama dia anchor habit. 1, dan kau buat dia dalam tempoh sebulan, 30 hari. Cuba buat. Dan kau tengok sendiri hasil dia. Cuba komen dekat ruang komen kalau korang ada anchor habit korang yang korang tengah buat. Cuba komen dekat ruangan komen. Dan satu lagi, bila kau faham tentang benda ni, bila anda faham tentang benda ni, bila anda buat tentang benda ni, anda dah cipta sistem yang consistently. Anda dah tak kejar lagi goal, anda dah tak kejar lagi benda-benda yang motivation, yang spike, tiba-tiba drop. Anda dah fokus kepada bina sistem dan secara konsisten. Anda mempunyai, bukan melihat kepada output benda tu. Anda fokus kepada evidence diri anda sendiri. Anda akan mula jadi positif dan anda tak cakap saya nak try jadi orang berdisiplin, tapi anda cakap saya adalah orang yang berdisiplin. Beza. Satu, anda cakap saya tengah try hard ni untuk berdisiplin.
Dengan satu lagi, anda cakap saya ni orang yang berdisiplin. Dia beza. So cara penyampaian ni anda telah membina habit baru daripada new kepada existing. Dan satu lagi perkara yang anda kena faham, bila anda bina sistem yang consistently ni, graph dia memang cantik. Dia cantik naik. Walaupun slow tak gerak tu naik, dia tak tu boom, dia tak tu spike, dia slow and steady, tapi dia sentiasa naik. Inilah sistem, inilah yang pasti berlaku, slow and steady. Umpama macam mana tau, macam graph tu macam mana tau, macam compounding effect. Kalau kita buat investment, kita masukkan duit, kita simpan dalam investment pelaburan apa-apa, dia akan naik sikit demi sikit. Itu contoh yang boleh dilakukan. So semoga berjaya anda untuk berjaya dengan apa yang anda ingin lakukan.